So far Hmm. setakat bulan September you punya ROI lebih kurang berapa? Lebih kurang Ah, anggaran. 61.34%. 61% lah. Lepas tu Ah, rugi betul tak Puan Liza? ya. After that loss lah. Lebih kurang 61%. So saya nak ucapkan congratulations lah. 61% 61 Betul 61. Ah, Okay, saya tengok sini 61 61% lepas tak rugi. Alhamdulillah, tahniah Puan Aniza. Sebab ya. you bila last time kita jumpa berapa bulan dah you untung lepas tak rugi sebelum you rehat tu? 18 kot. 18 Saya pun dah lost Ah, count. saya pun saya pun Ah, tak keep track dah. Lah 18 bulan untung lepas tak rugi lah. So you started dengan saya tahun 2020 betul tak? 21. 2021 2021. Hmm. Hmm. 2021 you start dengan kita and then kemudian you ada uh, IMP IMP Julai. No, IMP August kot. IMP And August. then TMP, wait, sorry. IMP July, TMP August. IMP Julai 2021. Hmm. Lepas tu you terus Hmm. pergi TMP kan? Hmm. Atau direct pergi TMP Ogos 2021 betul? Ya, Then you start trade mula-mula tu sebab you punya cerita 29. ah you punya cerita adalah you tak pernah masuk mana-mana kelas lain betul tak? Setuju tak dengan saya? Ya, betul. Memang you datang dengan saya dalam keadaan telur lah kosong betul tak? Kau- Paling saya datang dalam keadaan kosong. Dan kita bantu you lah start dari 2021. You start dengan first coaching betul? Betul. Dan first coaching muka you serabut pakai Ah, kan? First Terlampau coaching banyak soalan sampai tak tahu nak cerita. ah, faham, faham. The first coaching memang serabut lah. Kita faham lah sebab bila saya tunjuk benda ni, apa yang saya kongsikan dalam saya punya sharing, saya tak ada ajar semua benda. Setuju tak Maliza? Saya tak akan ajar you Hmm. semua benda yang ada kat planet bumi ni. Cuma Hmm. saya cakap ikut je apa saya tunjuk. Betul tak? Saya cuma tunjuk cara Hmm. nak buat duit. Betul tak Maliza? Betul, betul. Dan bila bila you dapat cara nak buat duit tu, dia tak semestinya saya ajar ini terus boleh faham. Setuju tak? Memang betul. Ambil saya berapa tahun betul-betul nak faham sampai sekarang pun macam kadang-kadang bila 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 ada apa tu bila ada sesi lagi dengan coach kan macam rasa macam dah faham ada lagi yang belum faham. Tu berapa tahun dah? 4 tahun dah. 4 tahun lah Alhamdulillah. Tapi walaupun dalam tak faham tu masih buat duit juga betul tak? Dengan Alhamdulillah. yang kita dah share, kita dah bagi lah. So Hmm. you started dengan kita and then you teruskan journey dengan saya. And then kenapa you terus decide nak teruskan journey dengan saya waktu tu? Why you decide? Kenapa you ambil So keputusan? masa tu kan saya nak pencen. Hmm. Saya nak bersara. Kemudian kira saya nak bersara awal lah. Jadi tapi saya nak do something. Hmm. Dan masa tu memang saya memang dah lama lah saya fikir why not saya buat trading. Hmm. Jadi saya nak memang cari cikgu lah masa tu. Hmm. Jadi jumpa coach masa tengok video, tengok Telegram, tengok Facebook Hmm. kan. Masa dari situlah yang saya terus cuba ikut coach punya IMP dulu. Hmm. Kemudian terus ikut TMP dan terus. Sampai sekarang lah Alhamdulillah. 21 sampai sekarang. Okay, cuma nak tanya daripada yang ramai cikgu-cikgu yang you cari, kenapa akhir sekali you pilih saya, Puan Aliza? Why Saya exactly? tak ada nak kata saya cari saya actively cari seorang demi seorang cikgu tu tak juga sebab Hmm. masa tu kira awal jugalah saya baru mencari dan Hmm. kebetulan masa saya mencari tu saya apa tu saya just ternampaklah video-video semua kan. Hmm. Cuma video yang coach ni dia lebih realistik sebab student tu yang sendiri tunjukkan bukti dia. Hmm. Maksudnya coach ajar tapi tak dia kurang dia lebih kepada student tu punya bukti. Hmm. Berapa persen dia buat apa semua. Jadi daripada situ macam saya fikir kalau orang boleh buat kan. Jadi saya layman pun mesti boleh buat jugalah saya fikir. Hmm. Jadi maksudnya sekarang ni yang membolehkan buat tu besar kemungkinan adalah teknik yang diajar tu lah. Tu yang Hmm. saya cuba dengan coach. Yang lain so far macam adalah juga macam satu dua orang yang saya tengok dia punya video tapi saya tak nampak evidence daripada student. Hmm. Saya rasa itu yang penyebab kenapa saya tertarik lah. Tapi evidence kita adalah sebab kita boleh bawa orang yang betul tunjuk untung lepas tak rugi. Betul tak Pak Ya, Liza? itu saya kata tadi. Sebab student coach sendiri yang appear dalam video tu,
dan dia sendiri yang cerita apa pengalaman dia kan, apa yang dia lalui. Dan tak ramai yang kat luar sana. Ya, kat luar sana memang dia boleh showcase student, tapi student untung. Tapi dia tak ada boleh showcase student yang untung berbulan lepas tak rugi. Betul tak, Maliza? Betul, betul. Setuju kan? Yang saya amazed masa tu Puan Suzana lah. Dia, saya tengok, macam mana dia boleh buat ni? Saya fikir kan, macam saya rasa tercabar lah kan. Mhm. Macam mana dia boleh buat ni kan? Jadi saya Mhm. fikir, saya mesti, kalau saya follow coach, saya rasa saya boleh buat. Saya fikir macam tu lah. Mhm. Tapi of course lah, mula-mula tu memang tenggelam lah. Cuma Dia, kena kuat semangat lah kan. betul. Yelah, dia nak faham benda tu ambil masa lah. Tak boleh lah ini belajar struktur power, betul tak? Betul. Tapi Hmm. Alhamdulillah lah Puan Liza, akhirnya bila dah start faham, berbelah-belah bulan lah untuk lepas tak pergi tak Puan Liza. Dan Hmm. waktu you tengok result macam Puan Suzana punya result sebelum tu, you rasa logik tak nak capai macam tu? Kalau ikut memang rasa tak logik. Memang sangat-sangat rasa tak logik. Hmm. Tapi macam saya fikir, tapi macam mana dia orang ni boleh tunjuk, Hmm. boleh showcase result dia? Macam mana Hmm. student ni boleh? Macam mana student ni boleh? Jadi saya fikir dalam kata saya rasa tak logik tu, saya rasa mesti ada kebenaran dia lah. Cuma Hmm. saya kena teroka juga untuk saya jumpa kebenaran tu lah. Hmm. Dan Alhamdulillah ada dapatlah hasil dia. Dan sekarang you dah duduk nanti, you percaya tak you dah dapat result macam tu selama ni bertahun-tahun Uh, selepas dah 4 tahun ni memang saya rasa macam syukur sangatlah saya jumpa coach. dulu? Saya rasa saya tak jumpa orang lain, saya tak perlu meredah banyak-banyak lah. Saya jumpa coach terus the right person.